Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi dekat channel aku ni. Channel aku ni memaparkan tentang spek yang ada dekat bengkel aku ni lah. Sama ada barang customer bawa atau request daripada customer untuk aku belikan barang ke apa ke, tak ada masalah. Okey, macam biasa, channel aku banyak tentang spek-spek enjin lah dan dia punya data-data lah. Lain tak ada GPS pun tak ada. Okey, kita akan sambung balik buat enjin Lagenda ni. Enjin Lagenda ni dia spek piston 60, stroke pun 60 kalau tak silap aku. Okey, barang-barang dia ada kat sini. Ni barang-barang dia. Dia menggunakan clutch tangan. Okey, untuk auto aku buat macam ni. Bush dalam ni ada jual. Bush dalam ni berapa ringgit? RM50, RM60 dia. Bush dalam ni ada jual. Lebih-lebih pun RM40 ke RM50 dah. Okey, bush dalam ni nak pakai terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan ada bunyi kakak. Macam aku welding lah. Kadang-kadang aku pun tak tahu kenapa dia bunyi. Tapi bunyi tu sebenarnya tak ada masalah apa pun kat aku. Cuma mana yang tak sedap dengar tu, tak boleh lah. Bila kau dah welding, kau akan mesin balik. Sebab tight welding ni semua. Ketinggian dia ni daripada sini sampai sini 17.8. Okey, yang ni mangkuk auto ni aku lay setengah. Dia tebal macam ni, tinggalkan setengah. Maknanya kau ukur lah tebal dia berapa. Kalau tebal dia 20mm, tinggalkan 10mm, macam tu lebih kurang. Okey, untuk bila masa kau welding tu pastikan dia lurus. Kadang-kadang bila tak lurus tu akan jadi susah dekat crankshaft tu. Crankshaft tu akan jadi ketat. Itu tak bagus lah sebenarnya, ketat . Okey, kita tengok yang ni. Okey ke tak? Okey, pemasangan yang ni biasa ada marking dengan ni. Kau kena selari dengan lubang kat sini . Kebanyakan aku buat macam tu . Tengok pada masing-masing. Ada orang tak bubur pun tak ada masalah. Tapi macam mana aku buka macam tu je lah. Dia lubang dia kena selari . Itu pada aku lah. Kadang ada juga yang orang cakap tak payah pun. Tak payah, ya udah, tak payah. Kalau macam aku akan tengok di sini ada lubang kan. Sini lah. Senang je kau ikut je. Okey. Sini ada lubang. Tengok Ni ada lubang, ni ada line. Kau pasang dah tentu dia akan ada lubang kat sini. Dengan lubang ni selari. Tak tahulah korang macam mana. Tapi kalau aku selarikan je. Okey. Ni washer dia. Ni aku ada tambah sikit washer. Tengoklah korang, kalau tak nak tambah, tak payahlah. Kalau nak tambah macam aku tambah. Pastikan dia senang masuk macam ni. Senang masuk. Yang ni dah okey ni. Dan senang keluar. Nampak? Makna ni lurus lah dia punya welding. Kau senang masuk, senang keluar. Dia tak banyak cerita. Itulah cerita dia. Dah masuk. Dah masuk. Bush ni pun senang masuk. Kau pusing. Senang tarik, senang keluar. Kadang-kadang apa motor Yamaha LC pun susah. LC benda ni pun kalau kau welding, kau kena cari yang elok . Okey. Ini jatuh pula washer. Sekejap lagi baru kita ikat pakai Loctite. Mana Loctite? Biasa memang aku guna Loctite . Loctite ni bagus tau. Mana yang guna cordless dekat rumah pakailah Loctite. Supaya tak senang tercabut. Buat cordless dengan tu. Cordless dengan soket 19. Jadi
pegang rod. Okay. Ada free kat ni. Pakai pelayar tak macam tu lah. Ketuk masuk. Main sikit tak? Pakai ni. Main sikit. Kononnya. Bunyi tak banyak lah. Macam-macam bunyi. Kau main kali. Macam-macam bunyi. Okay dah. Dia macam-macam bunyi guys. Dah masuk. Okay. Betul tak? Okay. Betul. Okay. Mbak washer dia. Kita ni kerja dah macam bangla. Sebelum kita cabut kan? tak tahu cikgu semalam macam mana. Jangan tak tahu. Challenge cik duit. Ambil kaliper apa pengepit tu. Kejam ah, lagu-lagu kejam ah. Coming soon. Yeah. Mana ni? Lock tight mana? Dia menyala dengar kata abang menyala sebelum api menyala. Kira api menyala sebelum abang menyala. Sebelum api tu menyala, abang dah menyala. Ayat tak kesian dah. Budak-budak sekarang. Ayat munafik. Dengar kata abang dah menyala sebelum api menyala. Api tak menyala, ya abang dah menyala. Abang nyantik. Abang menyala. Cantik sikit bang. Kenalah nak Tuhan je Ian. Okey. Sekejap saya masuk dulu. Okay, pakai dulu. Cari lock dia. Okay. Kecil sikit. Dia punya gap. Okay, pegang kuat lah. Kedua. Abang menyala sebelum api menyala. Okay. Mana yang ada spring? Spring ni tahu lah. Tiga-tiga ni. Dah ada spring Okay. Kononnya abang menyala sebelum api menyala. Abang dah menyala sebelum api menyala. Ilahi Allah, tak sub lah ayat kau. Kesian siap. Nampak naking tu. Kadang-kadang ayat tu nampak naking tu. tergelak pun ada kat aku. Adik-adik masalah ke. Buat ni apa yang dekat dalam baik. Keluar. Ni ada arah-arah ke sama. Sama ya. Spring. Spring ni dah racing Jangan ingat spring standard
boleh masuk. Ni bawah 8. Tekan sikit. Ambil. Dalam. Apa? Ada orang cakap apa? Okey, sebelum kau nak pasang kelas tu, pastikan yang ni, tiang yang ni sama tinggi dengan yang standard. Pasal kadang-kadang aftermarket dia bagi tinggi macam ni, kau kena potong lah yang ni Kalau tak nanti casing kau tak boleh tutup. Ni nak kena alert lah. Okey, boleh faham Okey, kejap lagi aku nak pasang. Okey, untuk siapa-siapa nak buat legenda macam ni, oil pump ni korang boleh guna LC4S punya. Lebih kurang je boleh pakai lah. Kalau yang ni oil pump ni masih bagus, tak ada masalah kat aku lah. Kalau yelah, kalau korang tanya nak pakai oil pump apa, kau pakai oil pump LC je, boleh pakai, tak ada masalah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, sebelum pasang casing tu, pastikan oil seal ni semua ada Ini kalau tak ada, sangat bahaya lah. Sebab takut minyak hitam tak masuk dekat conrod. Tu salah satu dia. Dia ada je macam, ada separuh orang tak nak pakai oil plate tu. Yang ni kau boleh tebuk je. Dia jalan macam kau tebuk bagi tembus lah. Tapi oil plate tu tak payah pakai lah. Kena ganti pakai washer ke apa ke. Okey, yang ni casing Tori lah, casing kelas tangan Tori. Casing kelas tangan tu dia tak bagi oil dia ni, dia bagi oil seal atas ni je. Yang ni kena beli lain lah. Okey, Okay, untuk bahagian kelas semua dah settle tadi. Sekarang ni aku nak ukur balik lah, sebab ini piston dia agak panjang kan. Macam Tori episod-episod lepas korang cakap agak panjang. Jadi aku ada beli spacer lah. Spacer dia lebih kurang dalam 1.5 lebih kurang. Jadi bawah poket semua aku dah buat balik dia punya bahagian exhaust 31 degree, 31.5 degree ni. Bahagian minyak punya 26 degree. 26 degree tu cuma ikut head punya buah punya condong lah. Dan buah poket ni dah buat baru lah. Alright, yang ni kita try pasang je dulu, tengok. Sebab CR semua aku belum ukur. Okay, jom kita tengok. Sebab apa? Gasket alloy.
Ada yang baru dalam suka, brand suka. Orang dah beli. Itu. Okay, yang ni special 1.5 lah. 1.5 tapi lubang dia ni 63. Jadi aku besarkan dia 64.5 lah. Sebab slip ni 64. Okay, kita try tengok cun tak cun. Benda ni banyak kau kena try. Kalau tak try, dia tak jadi. Ambil layar. Sebab yelah modify kan. Iaitu kau orang kena pasang dengan betul lah. Bukannya tak boleh pasang kau tak nak mesin ke apa ke, nak paksa masuk sebenarnya tak bagus lah. Tapi tak tahu lah, ada orang jenis macam tu ke. Kalau contoh benda tu kita tak boleh buat pakai tangan, nak juga buat pakai tangan, dia boleh je buat. Tapi kalau tangan tu tak seni, dia punya tangan buat sama macam buat pakai kaki lah, tu aku tak tahu lah. Okay, 1.5 mm Tengok lah, aku pun tak tahu boleh masuk kat dalam lock. InsyaAllah kalau dia boleh masuk, Alhamdulillah. Ambil millet. Sekejap kita press, kita tahu berapa deck clearance yang aku pakai kat sini. Yang ni aku press supaya dapatkan deck yang betul-betul. Press, kalau nak press ni pastikan dia pakai bush, pakai spacer apa semua tu. Tu penting. So press. Ni okay, ni bacaan deck clearance dia 0.96 1 mm lah lebih kurang. Okay, memang aku target dia punya deck clearance macam tu 1 mm. Sebab yelah dia pun dah 170cc ke. Aku tak ingat lah 100 berapa cc lah. Jadi deck clearance sangat penting sebab dekat deck clearance tu ada power kat situ, torque ke apa ke, lebih kurang lah. Okay, video ni mungkin sampai sini je dulu. Sebab hari pun dah malam. Macam biasa, aku memang tak buka bengkel satu hari pun. Jadi mana yang hantar enjin dekat aku memang kena tunggu lah. Dan cara kerja aku buat sebiji ni aku adap. Yang lain memang aku tak adap. Tu aku punya cara lah. Jadi mana yang dah biasa hantar motor dengan aku, dia orang tahulah ikut turn. Sebab satu hari aku buka bengkel lebih kurang dalam 2 jam setengah, 3 jam macam tu lah. 3 jam lebih, 3 jam setengah macam tu okay lah. Sebab nanti besok pagi-pagi aku dah nak kena pergi kedai masak. Jadi aku balik petang tu baru buka bengkel. Tengok pada kesesuaian masa aku lah. Jangan expect aku buka macam biasa pukul 8 pagi, buka pukul 6 petang, tutup. Tak. Aku ada kerja hakiki aku. Okay, macam ni lah sedikit tentang jalan kerja yang aku buat lah. Bila aku buka satu enjin, aku akan buka sampai selesai. Lepas tu baru ambil yang lain. Macam tu lah, InsyaAllah. Okay,
video yang ni sampai sini je dulu. Nanti besok mungkin kalau ada masa aku akan ukur CR, tengok macam mana dia punya setup, timing chain apa semua. Okay. Sehingga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.